sejuta lagu untuk ceritakan jasamu. Kan teramat panjang puisi untuk meluahkan rasa ini. Dilahirkan pada 4 Mac 1967 di Kampung Pasir Bandar, Pulau Condong. Beliau membesar dalam suasana sederhana namun kaya dengan nilai kehidupan dan semangat untuk berjaya. Perjalanan pendidikan beliau bermula di Sekolah Kebangsaan Bandar dari tahun 1 hingga tahun 6. Seterusnya melanjutkan pelajaran ke Sekolah Menengah Arab Syamsul Ma'arif, Pulau Condong dari tingkatan 1 hingga tingkatan 4. Namun takdir menguji ketabahan. Ketika di tingkatan 5, beliau kehilangan ayahanda tercinta. Satu kehilangan yang amat besar, namun tidak mematahkan semangat juang beliau. Beliau kemudiannya tinggal bersama kakaknya, Ustazah Maimun, di Pasir Putih dan meneruskan pengajian di Sekolah Menengah Arab Saniyah. Seterusnya, beliau menyambung tingkatan 6 di Ma'had Muhammadi, Kota Baru. Dengan tekad dan azam yang tinggi, beliau melangkah ke dunia pendidikan profesional di Maktab Perguruan Tengku Ampuan Afzan. Di sinilah bermulanya perjalanan sebagai seorang guru. Langkah pertama sebagai pendidik bermula di SK Ciku 3. Kemudian beliau meneruskan khidmat di SK Pak Oman, SK Lelaki, SK Tasik, SK Kandis dan SK Wakaf Raja, sehinggalah akhirnya menabur bakti di SK Kamil 2. Di setiap sekolah, beliau bukan sekadar mengajar, tetapi mendidik, membimbing dan membentuk saksiah anak-anak bangsa dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang. Di sebalik kejayaan seorang guru, tersimpan kisah kehidupan yang penuh warna. Beliau mendirikan rumah tangga bersama isteri tercinta, Ros Asanita binti Abdul Latif. Hasil perkahwinan dikurniakan seorang cahaya mata perempuan. Namun, sekali lagi takdir menguji. Ketika anak masih kecil berusia 4 tahun, isteri tercinta kembali ke rahmatullah. Ujian ini tidak mematahkan semangat beliau. Sebaliknya, beliau terus kuat demi meneruskan kehidupan dan tanggungjawab sebagai seorang ayah. Beliau kemudiannya membina kehidupan baru bersama isteri kedua, Tuan Zahrah binti Tuan Yip, yang setia menemani perjalanan hidup hingga ke hari ini. Hari ini, setelah sekian lama menabur jasa, mencurah bakti dan mendidik generasi, tibalah masanya untuk beliau melabuhkan tirai perkhidmatan. Persaraan bukanlah penamat, tetapi permulaan kepada lembaran kehidupan yang lebih tenang dan bermakna. Terima kasih atas segala pengorbanan. Terima kasih atas setiap ilmu yang dicurahkan. Terima kasih atas setiap sentuhan kasih seorang guru. Selamat bersara Ustaz Muhammad bin Rahman. Jasamu dikenang, baktimu disanjung, namamu terpahat dalam ingatan sepanjang zaman.